Hari ni peluh semua keluar peluh. Peluh ketiak, peluh kening, peluh mata tak keluar lagi. Okey, ada satu pasien lagi yang sangat-sangat saya muliakan. Jom. Okey, nama adik. Oh, bawa Fadil. Ini adik saya. Sebelum ni dia pernah jatuh motor. Lepas tu bila dah lama tak urut, urat dia jadi bengkak. Dan terus bukan urat jadi bengkak sebenarnya. Urat macam blok, darah tu blok. Lepas tu sampai sekarang ni dia jadi lumpur separuh badan. Dan kesan biji-biji kat badan ni disebabkan oleh penerima darah lah, darah kotor. Yang derma darah pada dulu baru dapat detect tu darah kotor. So efek pada dia lah. Okey, saya rasa mungkin Allah nak menugaskan sesuatu dengan tetamu ni. Saya insya-Allah saya akan cuba taja untuk bagi satu yang saya kata bidara laut yang susah nak dapat tu untuk kita bagi kepada adik ni, dan kita nak tengok, saya nak tengok sebab benda yang melibatkan darah bidara laut tu sangat-sangat bagus. Jadi yang ini antara 10 testimoni yang terpilih untuk saya kongsikan kepada follower tentang rawatan Yomeho dan reloka darah daripada Ashraf. Boleh dengar tak dia kalau kita cakap? Boleh. Kita boleh cakap macam biasa boleh. Makan dia selera? Makan dia. Umur 23 tahun. Tak kerja lah ni? Sekarang tak kerja lah. Baring dulu, baring. Nak sembuh tak? Saya bagi percuma. Tapi Allah tak bagi percuma tau. Okey, pertama sekali. Lepas solat subuh. Pertama sekali, astaghfirullah wa atubu ilaih. Minta Allah ampunkan semua dosa-dosa kita yang lepas. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selawat. Semua ni 100 kali. Ada 3 lagi amalan. Berat amalan saya. Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah. Yang kedua, Yasin. Al-Waqi'ah tu bukan sekali. 3 kali. Yasin pun 3 kali. Percaya cakap saya. Lepas tu, bila saya bagi ubat, aku juga 10, 10, 10. Boleh ingat tak saya cakap? Okay. Sama juga zikir. Yang tadi 100. Lepas solat subuh saja. Tapi sebila makan ubat yang saya bagi tu, zikirnya sama tapi 10, 10, 10. Boleh? Boleh ya? Boleh dek ya?